Dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi yang sesuai untuk korang yang mana nak buat duit raya. So kita ada masa lebih kurang dalam 2 minggu sahaja lagi untuk kita guna guys. So nanti seminggu sebelum nak raya korang claim korang punya duit. Jadi nak tahu aplikasi apa, jom tonton video ni sampai habis. Ini aplikasi terbaru yang korang boleh guna. Dalam aplikasi ni kita dah claim lebih daripada RM300. Dan kalau korang yang tak suka invite orang, korang boleh claim setiap hari RM2 ataupun RM4. Untuk masa sekarang, apa yang saya dapat info terbaru, kalau korang nak claim RM20 tapi korang tak invite orang, korang kena buat task. So siapa yang ada invite orang untuk claim RM20, dia tak ada task, boleh terus claim. Jadi kalau korang nak claim, saya sarankan untuk korang claim yang RM2 ataupun RM4. Korang claim setiap hari ataupun 2 hari sekali guys. Okay, kalau korang tengok dekat atas ni, dia ada keluar senarai nama orang yang dapat claim duit. Ada yang dapat claim RM20, ada yang daripada Sarawak, ada yang dapat claim tadi saya nampak RM120 ada, RM40 ada. So kalau korang nak cuba, yang ni RM40. Kalau korang nak cuba, boleh klik link dekat bawah video ni. Korang install aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas tu daftar guna email korang. Kemudian dah boleh terus guna. Tak perlu masukkan kod referral. Macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak main tanpa invite orang, korang boleh claim setiap hari RM2 ataupun RM4. Kalau RM20, saya rasa mungkin ada task tambahan yang korang kena buat. Cara nak main dia macam mana? Yang pertama, korang mestilah kena ada coin untuk korang tukar dengan duit hijau. Sebab kalau korang nak dapatkan duit, kita kena tukar dulu kita punya coin yang kita dapat daripada game ataupun kita buat task tu. Yang point kita dapat tu, kita kena tukar dengan duit hijau. Okay, cara nak buat dia punya penukaran, kalau korang dapat kumpul 129 coin, korang akan dapat RM2.35. Kalau korang dapat 1,200 korang dapat kumpul 1,290 coin, korang akan dapat RM24. Kalau korang dapat 12,900 coin, korang akan dapat RM246. Dan kalau korang dapat kumpul 50,000 poin, korang boleh dapat RM1,000. Yang ni saya tak pernah tukar lagi lah. Yang ni pun saya tak pernah tukar lagi guys. Saya selalu tukar RM2.35 dengan RM24. Okay, cara nak dapatkan poin yang pertama, korang boleh main game dekat depan ni. Kena main game susun gambar ikut gambar yang sama guys. Dia nak 3 gambar yang sama. Okay, nanti dia pergi next level. So korang main je game sampailah dia ada keluar macam iklan. Iklan tu korang kena tonton untuk claim korang punya duit. Kalau korang tak tonton iklan, korang tak boleh nak dapatkan coin ataupun duit hijau. Tapi dia bagi random tau. Okay, contoh kalau macam ni, korang boleh dapatkan coin. So nak claim, klik dekat sini. Tapi kena tonton iklan. Kalau korang klik skip now ataupun skip reward, korang tak dapat korang punya coin. Contoh saya klik skip reward. So tak dapat coin. Nanti kalau nak dapatkan lagi dia punya point tu ataupun duit hijau, kena main game ni guys. Korang main je setiap hari. Kalau ada keluar macam tadi, korang kena claim untuk dapatkan coin ataupun duit hijau. Dia akan bagi random. Okay, cara yang kedua, kalau nak dapatkan lagi coin, korang boleh klik dekat sini. Lepas tu korang klik start. Dekat sini dia ada 3 step yang korang kena follow. Follow tu bukan baju ke? Dia ada 3 step yang korang kena follow. Step yang pertama, korang kena klik button start. Step yang kedua, dia suruh kita klik dapatkan ganjaran dalam tempoh 60 saat. Dan step yang ketiga, kita boleh claim. Dia akan bagi random sama ada coin ataupun duit hijau. Lepas tu, kalau korang nak buat lagi dia punya task, korang boleh klik dekat atas ni pula. Kalau dekat sini, korang kena buat daily task setiap hari. Yang pertama, korang kena main game yang dekat bahagian depan tadi. Kemudian korang kena tonton 2 video iklan. Lepas tu korang kena hapuskan 300 blok yang dekat game tadi. Kemudian korang kena selesaikan 2 cabutan bertuah 2 kali. Korang boleh dapatkan coin. Dan yang terakhir, korang boleh main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit untuk dapatkan coin. Kita bagi duit hijau. Kat sini daily task semua dapat coin. Kalau nak buat dia punya task, korang just klik je dekat bahagian go. Dan yang terakhir, untuk dapatkan point ataupun duit hijau, kita boleh invite orang. Korang copy korang punya link ataupun korang punya kod referral korang, share dekat kawan-kawan. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak claim RM4 ataupun RM2, tak perlu invite orang pun boleh claim. Cuma yang tak ada invite orang, kalau korang nak claim RM20, dia ada task tambahan. So, saran saya, kalau korang nak main, korang claim RM2 ataupun RM4 setiap hari. Cara nak claim dia macam biasa, korang hanya perlu masukkan nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang. Cara nak isi nombor telefon, tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh dia macam ni guys, 0175810918. Nombor telefon yang berdaftar dengan Touch 'n Go korang. So lepas korang dah add korang punya TNG, korang pilih berapa ringgit yang korang nak claim. Lepas tu klik withdraw. Nanti korang tunggu dalam tempoh 24 jam waktu bekerja. 24 jam waktu bekerja pula dah. Dalam tempoh 24 ke 48 jam. Paling lama 1 minggu ke atas. Tapi selalunya tak sampai pun 1 minggu geng. Kalau korang claim hari ni, mungkin esok korang dah dapat dah korang punya duit. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak dapatkan lagi aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Ataupun korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Dan jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Komen dekat bawah video ni. Join dekat dalam grup WhatsApp saya. Boleh tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Link apps, link WhatsApp, link group, semua ada dekat bawah video.
Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum, semoga berhasil.